Good morning guys. Sekarang aku nak pergi hantar anak buah aku pergi sekolah dulu. Ni second vlog aku. Yep. Actually aku nak buat vlog ni sebab aku nak tengok perubahan diri aku lah. Sebab aku bukan seorang yang pandai sangat bercakap, so aku nak buat vlog ni untuk latihan aku, macam mana penyampaian aku kan. Itu lah. Lagi satu, sekarang berat aku 87. Excuse me. Aku pernah sampai limbut, aku pernah kurus. Berat aku 59 kg time tu. So dalam masa yang sama aku nak tengok perubahan badan aku jugalah. Orang layan ni lah. Maybe korang akan tengok kehidupan sepanjang harian aku, apa yang aku makan, apa yang aku buat setiap hari lah. Ya, tu ada, itulah dia. Tapi itulah vlog kan. Yang benda yang aku cakap tadi itulah vlog. Korang tengok apa benda yang aku buat seharian lah kan. Alhamdulillah dah settle hantar anak buah aku pergi sekolah. Kalau korang tengok, aduh, tak ada smart tag pula mamat depan ni. Tapi masuk lane smart tag. Okay, kalau korang tengok video aku ni, korang macam terlalu dekat muka aku dengan kamera. Sebab phone aku ni dia tak ada 0.5. Dia ada kali 1 je, kali 0.5 je. Terpaksa lah korang tengok dekat-dekat macam ni. Aku baru lepas cakap yang aku tak ada 0.5 kan, rupanya ada. Aku baru perasan. Adakah vlog ni aku kena beritahu korang yang aku nak berak pun aku kena beritahu kat korang, sebab korang tak tahan dah ni. Memerut pun dah settle. Aku nak pergi minyak motor jap. Aku nak pergi place walk. Settle minyak motor. Sekarang nak pergi place walk. Mungkin ada dalam 25 minit je untuk pergi place walk. Sebelum masa hantar bini aku pergi kerja. Tapi sampai kat taman tu kan kita balik. Okay guys, aku dah sampai dah kat taman tu. Sang berapa lah? Aku rasa sekarang pukul 7.34 pagi. Setelah sekian lama aku tak bersenam, berjogging. Dah 10 tahun. Dulu aku pernah gemuk. Masa tu berat aku 86. Masa 2016. Sekarang ni dah 2026. So dah 10 tahun. Okay. Aku nak cerita, masa 2016 tu berat aku 86. Dalam masa 4 bulan je aku boleh turun sampai 59 kg. Memang tiap-tiap hari aku akan jogging. Dulu aku ada running team lah. So dengan team tu aku selalu running dekat DPC, dekat Desa Park City. Betul, dalam 4 bulan je aku boleh turun
Tu yang sekarang ni aku nak cuba balik lah. Nak tengok sampai bulan 12 nanti berapa berat badan aku. Okay bye, aku nak fokus brisk walk dulu. Lagi yang aku nak cakap, yelah kan dah lama aku tak jogging, running. Ada sekali tu, mungkin 5 hari lepas kot, aku cuba jogging kan, pancit gila. Lepas tu dengan lutut aku rasa sakit apa semua. Aku tak tahulah bila stamina aku akan dibina semula kan. So aku tak berani ambil risiko. Lebih baik aku brisk walk sampai aku rasa macam okey dah boleh jogging, baru aku start. Aku brisk walk ni pun aku dah mengah. Ada lagi satu cerita best yang dekat taman area rumah aku ni. Kau tahu taman dia kecil je. 1, 2, 3, 4, 5, mana lagi? 6, 7, 8, 9. Taman ni aku rasa tak sampai pun tak sampai pun 500 meter. Aku rasa lah kepala bana dia. Apa sampai 9 tong. Korang boleh nampak kan berapa besar je keluasan taman ni. Tapi sampai ada 9 tong sampah. Kalau kita pergi kat tempat yang besar-besar, taman rekreasi yang besar-besar tu, nak jumpa tong sampah pun punya dah payah. Kat sini lambat pula. Alhamdulillah settle brisk walk yang pertama 30 minit. Sekarang nak balik, hantar bini pergi kerja kejap. Lepas tu kita akan buat aktiviti yang seterusnya. Kenapa abang ni reverse tak tutup pintu pula ni? Abang ni abang nak beli yang buy one free one ke? Ya bang, saya first time baru download app ni. So kita akan dapat buy one free one. Tapi kena order pakai apps. Macam biasa, setiap pagi akan lepak Zeus. Akan edit video. Kita nak tengok rekod aku. Rekod aku ni dah apa dia boleh bayar gaji 4 orang. So dia Bayar gaji naik genting tak gabut tu. Habis lah ni, sikit lagi dah gerak ni dengan hujan ni hari ke ni? So jadi tak? Jadi tak? Tahu lah tengok hujan sampai berapa. Tak, sebab kalau hujan sakit. Lebih tua dariku, harap sabar menunggu.